600, itu dah 600. Inilah hotel kita orang dekat Songkla. Halal babe, jangan risau lah. Bercinta hingga ke syurga, sama-sama lalui suka dan duka. Travel sana sini jelajah dunia, kenangan manis jadi cerita. Bercinta hingga ke syurga, sama-sama lalui suka dan duka. Travel sana sini jelajah dunia, kenangan manis jadi cerita. Guys, morning, hari ni merupakan hari keempat kita orang dan kita orang nak check out and go for the next destination. So, for the Hotel Sri Lanka, it's not a goodbye, but I'll see you soon again later. Kita orang dalam perjalanan untuk meninggalkan Koh Lanta. Sekarang dekat Koh Lanta Bridge. Kita orang nak pergi ke jetty. Yalah, sebab itu kita masuk ikut kapal, ikut tongkang. Keluar pun kena sama. Cuaca setakat ni alhamdulillah macam nak hujan, tapi tak hujan dah 3 hari 4 hari macam ni. Harapnya berterusan macam ni lah. Semoga perjalanan kami dipermudahkan. Hello, morning. Mak, jangan atau belum? 2 person. 140 baht. Hello. Hello. Terima kasih. Yep. Dah jumpa tak ada bagi kita. Ayu ambil lima. Sebenarnya feri inilah yang menghubungkan antara Pulau Koh Lanta dan juga bandar besar diorang lah, dataran besar diorang. So apa-apa barang, contoh barang-barang untuk pembinaan ke dan sebagainya, semua melalui jetty ni lah, feri ni. So kita orang dekat jetty dia. So ini dia punya keadaan dia. Memang kebetulan pagi ni kosong sikit. Kosong sangat. So ni keadaan dekat upper deck dia. Selain daripada kereta, beberapa hasil daripada sawit juga boleh dibawa lagi feri ni. So kenderaan feri ni masih lagi menjadi kenderaan utama lah untuk menghubungkan penduduk Koh Lanta dengan dataran besar. So dapat juga tengok selain daripada kenderaan ni juga antara pekerjaan utama penduduk sini nelayan, pertanian dan juga pelancongan lah. Kita dah nak sampai ke seberang. So kalau nak sampai tu kita kena cepat-cepat lah masuk dalam kereta, sebab proses untuk keluar kereta ni cepat sebenarnya. Agak sedih lah untuk kita meninggalkan Koh Lanta, but begitulah kehidupan. Jangan terlalu rindu, nanti lebih menyakitkan. 1 minit atau 2 minit lagi kita akan sampai ke dataran besar. So standby untuk masuk ke kereta. Jom. Kita dah sampai ke dataran besar. So kita tengah tunggu queue untuk kita bergerak. Kita punya range lagi 90 km. So kita isi minyak dulu dekat Thailand ni lah. Kita nak isi minyak dekat Thailand ni. Dan so far dia ada G95. Isi minyak dia ada sistem ni lah, untuk bayar pakai kad ke. 1 liter 31 baht. 1 liter 31 baht. 1 liter 31 baht. Punya RM3 sen. RM4 lebih lah. Oh, di sen. Kau pernah isi minyak sampai 1,000? 1,000 lah. 981 baht. 1,000 tau. Lepas tu kau tengok ni dekat sisi minyak dia. Tu lah, boleh goreng masak. Malaysia mana boleh. Untuk around 95, 1 liter 32 baht. Tapi ada lengkap lah, ada fire extinguisher semua, turn off mobile phone, no smoking apa semua lah.
Oh ya. Ni diorang akan isikan minyak 500, 600. Kita dah 600. Total full 1,300 baht. RM130 lah lebih kurang. 1,030 baht. So setiap kali kita full tank macam ni, dia akan bagi botol air lah. Thank you kampung car. So alhamdulillah experience isi minyak dekat Thailand. Alhamdulillah settle. This is kita punya pembayaran. Okay, bank tak ada budi 95 130. Kalau kereta kita ni untuk 2 kali isi sebenarnya harga macam ni. Betul. Kalau compare dekat Malaysia, harga 1,030 baht ni atau sama RM130 ni 2 kali isi lah. Tank 2 kali isi kalau saya boleh guna sebulan lah. Saya jarang bawa kereta. Let's go. Alhamdulillah settle. Along the way kita nak pergi Hat Nyai, kita orang jumpa tepi jalan ni lah satu pertandingan rakyat lah. I tak sure, tapi menjadi tontonan rakyat kot. Orang-orang sini lah, dia bela lembu sadar dan dia pertandingan macam mana ke saya tak tahu. Hello. So lembu-lembu sadar ni diorang akan bawa ke mana, untuk apa saya tak pasti. Memang menakutkan sikit lah pertandingan lembu lah. Dia ayam sama. Kalau kita ayam Ayam sabung lah. tak main ayam sini. Ni so lembu ni akan dibawa masuk lah. Naik. So akan ada satu pertandingan lembu lah, which is saya tak tahu apa ni, first time saya tengok sendiri. Fight tu sedang berlawan. Ini memang local punya, ini local punya games lah. Ini antara rare experience saya kan. Sekarang dah hampir ke 12 tengah hari. Tengok lembu yang masih ada, saya tak tahu ni antara perlawanan akhir ke macam mana. Tapi masih ada 2-3 ekor lembu lah kat belakang sana. Antara sukan tradisi masyarakat Thailand lah. Tak tahu lah, dah start gerimis ni lah. Rasanya mungkin boleh kita orang cabut dulu kot. Tapi memang good experience lah untuk kita orang tengok bullfight macam ni dekat Thailand. Ni saya cuba dekat dengan lembu yang akan dibawa bertanding lah. Ini antara lembu ni. Hello. Along the way, memang pengalaman yang tak dapat dibeli lah. Kalau ada korang yang tahu mengenai apa games ni, boleh roger lah. Tapi good new experience lah untuk kita orang. Kita orang singgah ke Makro. Makro ni memang kenangan lah kalau dekat Malaysia kan, sebab sekarang dah tak ada Makro. Dulu ada kan. Kita masuk Makro dulu. So tadi tanya mengenai method of payment, dia hanya terima cash dengan Alipay. So kita orang kena menjaga kawal perasaan. Ikan syakap dia yang RM14 je. Ikan syakap lah kak. Besar gila ikan syakap je kak. Memang kita orang suka pergi market. Ramai ya? Tak tunjuk besar. Satu lengan. So kita orang dekat ruangan beras Thailand. Umbrella juga. Umbrella mana? Ambil lah satu tapi kan. Ambil lah. Dia ada banyak, dia ada beberapa lah. Jasmine beras wangi. Sampai patah sini kan. Ini murah sikit. Ini 165. Tak pisang lah sini. Menjak apa? Sungai Kolok dah tutup. Ambil sekejap. Perahu. Ambil lagi satu beras. Susah nak beli beras. Sekejap. Apa-apa pun kita Google sekejap.
Google jap. Rakyat Malaysia boleh beli beras dari Thailand atau tidak? Individu Malaysia boleh membeli beras dari Thailand untuk kegunaan peribadi kecil semasa perjalanan. Oh, berapa banyak beras dibenarkan? Rakyat Malaysia boleh beli beras Thailand dan bawa masuk ke Malaysia sekitar 1 hingga 5 kilo sahaja untuk kegunaan peribadi dan bukan untuk dijual. Boleh, maksimum 5 kilo lah. Dia tak kata seorang, tapi kata rakyat Malaysia. Betul. 5 kilo kan? Bukan Bukan seorang lah. Dia kata yang penting munasabah dan bukan untuk dijual. So gitulah kiraan dia lebih kurang. Noh, beli beras. Ceramik, hot plates. Boleh lah kita ni. Nak lah. 113. Panas hal. Tapi harga dia macam murah ni. Murah ni. Tak habis ni seasoning powder ni. Halal babe, jangan risau lah. Baik yang kecil. Apa tengok apa tadi? Ni. Seasoning powder tu. Barbecue. Yang ni paprika. Ni barbecue. Yang ni apa? Taklah, ini kalau kita makan macam kita makan fries kan yang dia taruh kat atas tu. Oh, bukan dia punya perapan tu lah. Hari ni merupakan hari weekend. So memang ramai jugalah kan orang-orang sepatan sini. Orang ramai dekat sini untuk yelah stok up barang dapur dan sebagainya. Ni baru dia yang masak Maggi. Okey tak? Periuk Maggi. Inilah yang Nampaknya kita semua memiliki Minat yang sama. minat yang sama. Sayur tu. nak basuh sayur ke. Tapi ni lagi berat. Ambil ni dia. Apa yang aku risau dekat Thailand ni adalah muka aku ni boleh dikatakan hampir sama dengan muka orang Thailand. Bezanya aku tak pandai cakap Thailand je. Sebab tadi ada seorang makcik tu tegur kapunaha. Aku pun tak tahu nak respon apa. Tapi rasa masalah komunikasi ni bukan masalah yang besar lah dekat Thailand. Especially kat makro ni lah. Dia pakai benda apa tak? I scan you. Tekan pay. Okay. I pay. Yeah. Sorry everyone. Okay lah kok. Okay, thank you. Kita bayar menggunakan Tashengo. Total payment adalah 1.1894 baht. Bersamaan RM251. So kalau nak beli kat makro kena top up dengan Tashengo. Sebab dia guna sistem Alipay. Thank you. Dia nak check dulu, dah settle. Dan shopping dekat makro Thailand. Ni sebenarnya makro Thailand ni kita orang dekat area Hat Nyai juga, Patalung macam tu lah. So kita orang beli apa yang kita orang tak ada dan apa yang kita orang perlu. Antaranya adalah pressure cooker lah. Kita orang tak ada lagi pressure cooker. Kemudian ada apa? Santan kelapa yang dalam packaging botol. Kat Malaysia tak ada benda ni. Itu sahaja experience membeli belah di makro. Ini lah beg ni borang kat sini. Takkan lagi. Yang dulu Macam mana experience awak shopping di makro? Okay, saya dah lama cari pressure cooker untuk induction cooker. Sebab kita orang punya kitchen kita orang pakai elektrik. So selama ni memang tak pernah jumpa lah pressure cooker yang boleh untuk dapur elektrik. Saya jumpa 5 liter 128 which is murah weh. Sebab dia boleh kata investment yang beli sekali je. So lepas ni saya expect awak akan masak sup tulang lah. Of course boleh. Sup tulang, sup Itu daging. adalah janji guys. Dan kita Wah. Kita orang dah sampai dekat kawasan Songkla. Tadi lalu Songkla University. Bukan, Taksin University. Yes. So ada a few university lah yang dekat dengan universiti yang sendiri. ya, universiti yang ketiga kita jumpa. Kita orang tahu Taksin tu sebab bila dia punya Perdana Menteri Thailand kan. So kita orang lagi anggaran 12 minit sampai ke hotel dan rest, and then kita tunjukkan apa lagi yang kita orang boleh explore dekat Songkla ni. Dan punya keperluan pasar. So ini adalah bilik kita.
untuk hari ini. Ni boleh panas-panaskan. Ada sinki. Sayang, bilik kita untuk hari ini. Yang, ni bilik mandi dia yang. Sekali lagi, Montana Hotel. Bilik ni murah je guys. Bilik ni satu malam RM170. 170 ringgit. Ada ruang masak, ada sinki, settle. Kemudian macam lah. And then ada small meja untuk makan. And then TV. Ada kerusi untuk lepak juga. Besar katil dia. Yang besar gila katil dia. Beras pun ada, tinggal beli telur je. So ni almari dia. Ni baju. Oh dia cermin. Oh ni almari dia juga lah yang. Ni almari dia. Oh wow. So ni almari dia. Aircon, katil. Yang ni katil apa? King ke? Oh dia double lah. Super single dia combine jadi dalam whatever. Lepas tu ada balcony kalau nak lepak. Tapi kita orang punya dekat tingkat 1. So inilah hotel kita orang dekat Songkla. First time pergi hotel. Kenapa yang? Dari novel. Dia bagi novel apa? The Late Train to Gypsy Hill. Ada wifi, TV. Macam TV remote rumah kita orang. Kita masuk rumah. Aircon. Mana? Ya, dining table ni memang sangat function. Ada plug lagi. Ya. Best dia. Wife saya dah ada satu tabiat yang macam ni lah. Dia suka. Nanti dia akan buat lah. Okay, nak buat almari kat rumah macam ni lah. I know your excuse sayang. Okay, lagi apa? Besi dia. Apa lagi lah? Ni tengok ni yang set. Ni aku tunjuk dah ni. Full set. Ya, nampak? Full set untuk pinggan aku. Okay. Itu saja untuk tour bilik kita orang dekat Montana Hotel Songkla. Kita kena menaiki ferry. That's why kita beli tiket ferry. Harga dalam 20 baht. 20 baht dalam RM4 macam tu lah. Kita akan makan kedai. Nama kedai ni adalah Bang Harun. Abang Harun punya kedai. Sekali lagi kita akan menaiki ferry. Ini kena ke depan. Sama ni macam kartun banana. Kita dah malah turun. Sebab siang tadi dah excited dah. Malah nak turun. Signal apa? So ni kedai dia. Okay. Sedapnya. Oh, nak WhatsApp dia. Tu baru kat luar. Sedap lah. Tidak yang mudik tu blogger. Aha. Adik janganlah naik turun. Tenang. Bel lagi makan apa? Dia terima dia. Bel, sontang goreng. Makan. Tok deh. Batu mula-mula raja ni tak bakar, batu tak akan goreng. Community kan. Dia nak ipis tak, dia sedap. Ha? Oh. Dulu tak faham. Member dia jadi dua. Kuah hijau dia sedap. Tapi pedas dia. Sekali je dapat rasa. Itu tak dapat. Buat satu kelapa payung. Alhamdulillah kita dah selesai makan. Memang padu. Kenyang gila. Makan tadi overall seorang RM45. Kita orang makan ikan bakar. Bukan ikan bakar, ikan garam. Ikan garam 4 ekor. Daging bakar 6 pinggan.
Lagi apa? Somtam. Somtam satu pinggan. Somtam. Dua Ah, somtam 4 pinggan. Nasi goreng besar, large size, 2. 2. Kiosk. Kiong apa? Kiong som 1, tom sam 1. Air. Air semua air manis. So itu dia perjalanan dinner kita orang untuk malam ini. Hari ini merupakan, dah tak ingat dah hari keberapa. Hari keberapa saya? Entahlah. Lost count. So kita orang nak check out hotel. Daripada hotel yang best ni, best dan murah. So after this kita orang nak ke Fatoni. Hatnyai, Fatani. Kita orang nak teruskan journey kita orang ke Patani. Dan perjalanan dijangka ambil masa lebih kurang dalam 2 jam plus macam tu lah. Dekat je lah. So yeah, here we go. Kita teruskan perjalanan kita ke Patani. Kita orang nak pergi ke ambil gambar dekat patung mermaid, tanda hadir. Kita orang beranikan diri je sebenarnya sebab patung mermaid ni ombak memang agak kuat. Dah sampai Songkla. Inilah keadaan di Samila Beach. Rasanya ombak daripada semalam agak besar ombak ni. Dalam, kalau saya boleh jangkakan, dalam 2 kaki macam tu tinggi ombak. Memang agak menyeramkan jugalah. Semoga tak ada apa-apa yang buruk berlaku. Semoga semuanya dipermudahkan urusan kami. Tapi by the way, ada juga saya nampak ada penduduk lokal kat sini kot yang ambil kesempatan untuk surfing board. Harap dia pun tak ada apa-apa berlaku lah. Mawar tengah layan budak-budak. Macam mana awak tengok ombak dia? Tak nak cakap kat sini. Saya cakap dekat kita. Kenapa? Itu tak kos untuk buat mermaid ni. Untuk ni sebenarnya Okay. air dia tak pasang banyak memang. Oh, pada masa dia buat, masih ada pantai lagi tau dekat bahagian belakang tu. Mermaid tu. Sekarang ni pantai tu dah kawasan air tau. Sebab okey, you tengok dah tak ada pantai dah kat belakang tu. Sedangkan dekat gambar asal masih lagi ada pantai tau. And then kos untuk buat ni 60,000 baht. 60,000 baht. So boleh dikatakan pada masa itu kos pembinaan dia adalah RM6,000 je. RM6,000 lah. Dia hakisan pantai tu sebenarnya sangatlah dekat dengan tebing pantai ni. By the way, kenderaan kita orang adalah Honda City. Abang Ipah Proton X50, kemudian Abang Ipah seorang lagi Hyundai. Pagi-pagi kita dah makan dimsum untuk sarapan kita pada hari ini. Happy birthday kakak Sarah. Ni yang putih tu kat sana. Awak nak sotek juga? Nak satu je. Asing. Ada Yusof. Yang dekat sebelah kondok tu. Yang ini kondok. Kondok cheese. Yang Tu aja. Sebab dia ni isi dia ni saya buat sama ayam campur udang kat dalam ni. apa? Ikan. Telur udang. Atas dia topping ni telur udang. Boleh lah ambil. Sayang, awak jangan rabun memilih ya. Saya memang rabun. Tapi saya tak rabun memilih awak. Dekat dalam ada banyak lagi menu. Kita orang ni first time sampai, tapi Abang Ipah macam dah 10 kali lebih dah sampai. So
dia tahu dah apa yang dia pilih dengan apa yang dia nak lah. Tani makan apa? Dim sum cabura finally. Si kerabu daging bakar songkla. Ini memang betul original songkla lah. Kita orang order nasi kerabu, songkla, daging bakar. Teh tarik dengan Green tea. green tea. Yang ni tak tahu dah apa namanya. Tapi mostly udang. Sebab kita orang suka udang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Panas Ni awak dah ambil dah dulu. Kita punya total bill makan adalah sebanyak 479 baht. Lebih kurang 53 ringgit lebih kurang. Ayam pasang tadi tak kenyang masalahnya. Video. Oh, video. Ayam pasang. Ayam payam. Kenyang dah. Makan sini ke? Ada boleh makan sini ke? Kita ambil seekor, share je. Oh, makan sini ya? Yes, makan kat sini. Sekor lah dah. Ah. Sekor. Kita nak kenyang tadi, tapi kita orang beli seko untuk makan ramai-ramai. Lebih kurang 14 orang dewasa lah. Ahlan grill and fried chicken. Tu ayam dia yang dah ready. Ni ayam yang diorang dah buat. Memang banyak gila. Ni kulit ayam. Nak sebelah ni lah. Boleh. Kita satu kita ni. Ha. Apa beza yang ni dengan yang ni? Tak pedas. Oh, yang ni tak pedas. Dia tengok boleh. Itik. Oh, ni itik? Ya. Oh. Kalau tak sedap, takkanlah ayam dia sampai berlambak macam tu. Betul Ai? Betul. Kalau tak sedap, takkan ayam dia sampai macam tu kan? Tu sikit lagi tu. Oh, dia kena sikit lagi? Sikit. Oh. 2,000 hari. 2,000 ekor? Sehari. Hari Jumaat, hari Ahad, hari apa ni? Satu. Satu. Jumaat Sabtu Ahad? Bulan Ramadan ni 5,000? 5,000. Oh. Bulan Ramadan 5,000 sehari? Sehari. Sehari 2,000 ekor. Perniagaan orang Islam di Thailand, makanan halal. Betapa besarnya industri makanan halal di Thailand ni. Meja ni kalah meja rumah. Tak je kan? Minam ayam. Kan? Tak kenyang kan? Makan. Dia macam ni. Dia ayam buat. Dia punya Belapan freshness dia. lah. Belapan dia. Belapan dia. Kat belakang saya ni, yang ni botol, air, minyak, tepung, semua ni tempat dia proses bahan-bahan stok diorang lah untuk bekalan makanan. Yang dalam ni dia punya frozen ayam yang diorang dah campur rempah apa semua, diorang sejukkan kat sini sebelum dibakar. Ni panas setiap satu tempayan ni memang rasa dia punya haba tau. Memang panas. Panas. Dan memang sedap. Macam mana kaitan ayam dia? Oh, ayam dia terbaik. Kita rasa ayam dia ayam dara. Sebab dia kecil. Dia juicy.
Lembut. Dia lembut. Jadi macam rempah tu terasa sampai ke dalam isi-isi lagi. Betul-betul, rempah tu betul. Rempah tu betul. Lepas tu bersih. Kalau tengok dari tempat kita makan, bersih. Padahal ni tempat buat pembuatan dia. Jadi macam dia tak ada bau, tak ada lalat. Jadi Confident nak makan tau. halalan toyiban tu mungkin Ada. kat sini. Jadi korang kena datanglah sini. Okey, kita teruskan perjalanan kita menuju ke Sokom Beach Market. Tapi as for now kita orang kena follow Abang Ipah sebab kat sini tak ada line, roaming tak dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya dengan ini dengan penuh rasa tawaduk dan keinsafan telah selamat diijab kabulkan bersama isteri saya. Cakap.